Jadi dua orang suruhan Bazan ini kembali ke Yaman, bertemu dengan Bazan dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawab Bazan kepada wakilnya tadi, kita lihat beritanya bagaimana. Sekiranya benar berita yang disampaikan, bermakna ia benar-benar Nabi. Sekiranya tidak benar, maksudnya ianya adalah seorang pembohong. Belum sempat Bazan menghantar utusannya ke Parsi, tiba-tiba datang wakil daripada Parsi bertemu dengan Bazan dan menceritakan bahawasanya anak Hurmuz telah memberontak dan telah menjatuhkan Hurmuz dan meminta Bazan untuk melaksanakan janji sumpah taat setia kepada pemerintahan yang baru. Namun Bazan enggan untuk melaksanakannya dan telah memeluk Islam. Seterusnya, baginda Nabi SAW yang berada di Madinah telah mengiktiraf kerajaan yang telah diperintah oleh Bazan yang berada di Yaman. Namun Bazan dalam hidupnya tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi SAW. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Wallahu a'lam.